Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Saya Murfika Batrisya binti Muhammad Mazri dari kelas 6 Universiti Teknologi Malaysia. Kenapa saya layak dipilih menjadi ahli jawatan kuasa tertinggi? Kerana saya mahu mencabar diri saya untuk menjadi pemimpin yang bertanggungjawab dan berani melakukan tugasan utama yang berada dalam aktiviti sekolah. Saya juga ingin membantu guru dalam pengurusan rakan-rakan saya supaya menjadi lebih bertanggungjawab. Yang kedua, saya mahu membangun dan mengasah kemahiran komunikasi, seperti mampu menjadi pengacara majlis. Saya selalu menjadi pengacara majlis semasa tahun 3 dulu. Saya juga aktif dalam bidang kurikulum. Saya mewakili sekolah dalam acara lontar peluru dan bola baling sejak tahun 4 lagi. Saya juga mendapat PBD terbaik setiap tahun dan saya telah mendapat 9A dalam BKK baru-baru ini. Saya berharap guru-guru memilih saya dalam menjadi ahli jawatan kuasa tertinggi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Mufika. Okey, soalan pertama, siapakah guru favorit kamu? Cikgu Azhar. Cikgu? Azhar. Cikgu? Azhar. Nama penuh cikgu tu? Cikgu Azhar binti Hashim. Cikgu Azhar. Mengajar pelajaran apa tu? Sains dan PSV. Okey, baik. Mufika, soalan yang belum terjawab tadi, apakah nama surau sekolah kita? Tak pasti? Tak tahu ya? Okey, baik, tak apa. Soalan seterusnya, siapakah nama guru besar kita? Muhammad bin Hussein. Okey, baik. Penolong kanan kurikulum? Cikgu Fauzi bin Ali. Penolong kanan pentadbiran? Cikgu Siti Aida. Cikgu Siti Aida binti. Okey, baik. Mufika dari kelas 6 UTM. Okey, baik. UTM, Universiti Teknologi Malaysia, betul? Okey, baik. Di manakah kedudukan universiti ini? Sukuda Johor. Okey, baik ya. Seterusnya, apakah sekolah pilihan Mufika pada tahun hadapan nak masuk sekolah asrama penuh sains ke, sekolah MRSM ke, sekolah agama ke, sekolah pondok ke, nak jadi hafizah ke? Sekolah menengah Cik Tung. Sekolah menengah Cik Tung. Sekolah Cik Tung, sekolah menengah Cik Tung, Sungai Petani. Tak mau nak pergi MRSM ke? Tak pergi sekolah pondok, hafal Quran tak mau? Nak pergi sekolah Cik Tung ya? Okey, sebab itulah sebab yang memilih sekolah Cik Tung. Sebab tak pasti. Sebab di situ keluarnya artis, bukan? Sebab apa memilih sekolah tu? Bukan semua orang tahu ni. Tak ada lagi jawapan macam ni. Cuba bagi tahu, kongsi sikit dengan rakan-rakan. Saya ingin belajar lebih lagi, jadi lebih pandai. Ingin belajar lebih di sekolah tu. Okey, apa keistimewaan sekolah tu? Okey, baik. Mufika, apakah cita-cita kamu? Jadi seorang guru. Seorang guru dalam pelajaran apa agak-agak tu? Sains. Okey, baik. Sampai di sini dulu. Terima kasih, Mufika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.